Dekatu ini electronic suspension dia, fork depan dan juga absorber dia. Semua elektronik. So kita boleh set dekat kalau boleh datang ni. Tunjuk dekat meter. Okey. Kalau tengok dekat meter ni kan, dia ada helmet 1, helmet 2 dan box. Okey, helmet 1, helmet 2 dan box. Kalau nak seorang kita setting seorang. So compression rebound dia lain. Kalau helmet 2 untuk 2 orang, kalau tambah box ada box. Dan saya juga ada box tepi Saya beli original box Honda. Ini saya beli daripada bukan Itali, mana dah? Spanyol. Spanyol, Honda Spanyol. Sebab dekat Malaysia tak masuk box tu. Box tu saja 6,000 saya beli. 6,000 box 4,000 dekat 5,000 plus cukai custom saya kena bayar 1,000 lebih. So plus minus 6,000 lah. Tu kita nak dengar sikit bunyi je.